ini salah satu drama reality yang tanpa bermula. Apa khabar? Tak nampak? Terima kasih. Mel, depan tak? Drama tanpa bermula pada 11 Januari yang lalu dan semakin lama semakin nampak perkembangannya. Dan hari ini akan diumumkan satu yang sangat istimewa, kemuncak kepada inisiatif yang dilakukan oleh Sunsilk ini untuk menunjukkan betapa inisiatif yang memberikan seorang daripada biasa menjadi seorang yang sangat-sangat berkeyakinan dan mempunyai potensi untuk diketengahkan dan menjadikan dia lebih hebat. Jadi hari ini adalah hari yang sangat-sangat bersejarah kerana kita akan mengumumkan sesuatu yang sangat menarik sebagai puncak acara kepada gadis semasa Sunsilk ini. Baiklah, untuk memulakan acara, saya ingin perkenalkan dan menjemput orang kuat yang memastikan penganjuran ini berjaya. Untuk tampil memberikan ucapan, dipersilakan Cik Emily Chong, pengurus jenama Sunsilk, Unilever Malaysia, sendirian berhad untuk pentas. You know, last year we launched Sunsilk Co-Creations. That is because Sunsilk believes that every woman out there deserves to have beautiful hair. Yeah, and with that, Sunsilk, you know, bring together 7 of the world's best hair experts and co-create a new formula on Sunsilk shampoo so that every woman out there, you know, without going to salons, you can have expert touch in a bottle so that you can create beautiful hair at home. Yeah, and with that, you know, Sunsilk believes that with the help of experts, every woman can look their best. You can feel confident and you can live your life fully. And to actually embody this promise, that's why we actually embark on this Gadis Semasa Sunsilk campaign, which is about a journey. We want to bring alive the journey of a girl, you know, a shy, not ordinary girl. We want to showcase how she can actually, with the help of experts, with Sunsilk, how she can actually be transformed to be beautiful, confident, and you know, live her passion. Performing live, you know, in a concert with thousands of people, along with an exciting lineup of artists, which we will reveal to you later. Yeah, and that, I mean, this whole thing is a very exciting experience, and we hope that all these things, you know, her journey throughout the entire transformation will inspire many more women out there. Sunsilk banyak transform, dah confident sikit, dah mula pandai bercakap. Diorang kata dah tak boleh stop cakap pula. Tak boleh stop cakap kan? Stop cakap pula. Lepas tu sekarang ni saya rasa macam tadi, saya rasa saya dah kenal potensi diri saya, so saya ada confidence nak bertemu dengan wartawan terutamanya. Dan saya rasa saya banyak kira peluang keemasan bagi saya lah ni. Tapi mula-mula tu katanya awak reject. Oh, mula-mula sebab study lah. Satunya sebab study. Lepas tu lepas dah kawan-kawan bagi support, and then I talk to my parents, semua cakap, diorang kata okay lah, just go for it lah. Apa yang paling sukar sekali mengharungi kembara ni? Paling sukar bagi saya, berlakon tak susah sebab jadi Nanda sendiri, tapi nak express the love expression dekat orang lain susah sikit. Nak express kepada siapa? Yang siapa tu? Your love interest lah. Sekarang dah boleh express lah. Boleh lah aku. Boleh? Tak apa, makin lama makin yakin. Okey, dan apabila dimaklumkan yang Melda akan berkolaborasi dengan Ajay, mentor awak untuk vokal kan, untuk cipta lagu. Sebab orang lain ni berimpikan untuk bekerja dengan Ajay, tak dapat, awak tiba-tiba je dapat. Apa perasaannya? Perasaan saya of course dah nervous kan, nampak dekat dalam TV Abah Ajay. Hai Abah Ajay, thank you datang. Rasa macam nervous lah, dia ni macam garang je kan. Lepas tu dah kenal, dah boleh kenal dia dah lama. Lepas tu dia ni okey lah, dia very straightforward. Lepas tu kalau dia kata tak sedap, dia tak sedap. Maknanya dia tak garang lah lama-lama kenal? Dia strict lah, strict dia lah, garang. Dengan saya dia garang lagi. Okey, dan jadi dah menghasilkan lagu bersama-sama. Dan kemudian dapat pula peluang dan kesempatan untuk mengadakan konsert pada 16 April. Orang lain tak mimpi daripada YouTube ke konsert? Saya pun mula-mula tak sangka yang ada konsert. Lepas tu saya macam, oh okey. Tapi saya fikir ni peluang saya untuk bagi orang kenal saya, siapa Melda Ahmad. Jadi saya takkan take it for granted lah. Saya akan cuba sebaik saya lah. Awak tahu kan konsert dia punya crowd 100 kali ganda daripada ramai ni kan? Saya tahu Kan? Dia psycho dia sikit. Awak dah bersedia? Saya rasa. Mana kita pergi pun kita share about music, kerana music adalah satu benda yang universal.
So untuk bekerja dengan Melda saya tidak masalah kerana dia tak tone deaf dan dia adalah boleh di-qualifiedkan as a singer. Tahniah Melda dan tahniah Sunsilk. Dapat melihat bakat Melda mula-mula di YouTube dan lepas tu bila bekerja dengan dia dalam sepanjang penggambaran drama ni, kami melihat banyak development lah, ya. Boleh dilihat maturity di Melda dari mula-mula bila dia datang ke office untuk buat casting sehingga ke sekarang. Boleh lihat lah penampilan dan cara bercakap, semua ada perbezaan. Dan saya rasa amat bangga lah kerana melihat dia sekarang dan sekarang dia dapat konsert, sampai kami amat bahagia lah. Concert is going to be at the Orange Club. Okay, there's a tanah lapang near Pavilion KL. Okay, it's on the 16th of April. Okay, the way to get the tickets is please log on to the Gadis Semasa Sunsilk Facebook, www.facebook.com/Gadis Semasa Sunsilk. So when you are there, what you can do is you can actually SMS in to get the e-ticket. It's free, okay? Or you can actually pick it up there's selected stores around KL in Watsons and Guardian Pharmacy to get the tickets, physical tickets itself. Yeah, so the tickets will be available in a week's time. So please, get the tickets and see you guys there on 16 April. Yeah. Baby. Lah kita ada Hujan, silakan Izzat mewakili kumpulan Hujan. Noh sedang sibuk mengajar jadi mentor, jadi kita bawa basisnya. Ya. Siap ya? Ya, siap. Orang pusing belakang Ella lagi ni kita tak tahu mana satu Hujan. I'm just kidding. Tapi Melda kita nampak lah sebab ada curl dia sikit. Okey, dan antara lain yang akan persembahan ialah Yuna, wakil kepada Yuna, silakan. Wakil kan? Wakil. Nama dia siapa? Cik Wakil? Azril lah. Azril wakil kepada Yuna. Dan satu lagi kumpulan One Nation MC, silakan. Ini pun wakilnya juga ya. Okey, nama siapa? Fifi. Oh, saya ingat Fifi tu perempuan rupanya awak Fifi ya. Okey, ini dia artis-artis yang akan menjadikan konsert bersama dengan Melda. Pasti satu penghargaan untuk awak. Saya nak salam dengan Ella pun sikit susah. Awak buat konsert dengan Ella lagi ha. Okey, kita jemput juga Emily dan juga Lina untuk bersama-sama di pentas untuk sesi fotografi, silakan.